Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan di sana. Nama saya Ahmad Rasul bin Ahmad Rosmadi dan dengan berlatar belakangkan kolam takungan Tanjung Rambutan di Taman Rekreasi Madani ini, saya sedikit sebanyak akan berkongsikan tentang satu subjek yang amat digeruni oleh pelajar-pelajar di luar sana, terutamanya pelajar SPM. Tak lari tak bukan, sudah tentulah matematik tambahan atau nama lainnya ADMAT. Pengalaman saya belajar ADMAT ni, dia agak panjang juga lah. Sebab waktu saya lower form, ada rakan saya ni dia tanya kepada senior saya, boleh tak tolong ajar ADMAT ni? Sebab tak tahu, mungkin dia curious tentang apa ADMAT tu sebenarnya. Dan senior tu end up marah dia. Jadi di situ dia meletakkan macam, oh, ADMAT ni susah gila, ADMAT ni perkara sensitif. Kalau cakap pasal ADMAT je, kita akan terus terbayangkan kesusahan dan cabaran yang ada dalam ADMAT ni. Jadi bila saya masuk upper form, itulah pemikiran yang saya bawa. Tapi saya tak biarkan benda tu menjadi satu halangan bagi saya. Waktu masuk upper form, waktu minggu orientasi tu, instead of saya hanya bersukaria, saya terfikir, apa kata kalau aku baca sikit buku ni. Sepanjang minggu orientasi, saya selak-selak sikit buku ADMAT tu. Tengok, kita kenal dulu. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Dan orang juga kata love your enemy. Jadi bila saya dah masuk upper form dan saya mula belajar ADMAT ni, saya mula lihat, oh, bila cikgu ajar je, oh, saya ingat benda ni ada dalam buku teks. Jadi semua orang tanya, apa cara study ADMAT ni yang betul? Yang pertama sekali, kita kena tahu apa yang kita belajar. Apa yang saya maksudkan ialah, kita kena tahu isi dalam buku teks tu dulu. Mungkin orang akan terfikir, ADMAT baca buku teks. Ya betul, ADMAT pun kena baca buku teks tu. Yang kedua, kita kena tahu ADMAT ni dia macam puzzle. Kalau kita dah buat banyak kali, bagilah puzzle apa pun, kita boleh selesaikan. Macam tu juga macam ADMAT, bagilah soalan apa pun, lama-lama kita boleh untuk selesaikan. Anda tahu tak, dalam internet sana tu banyak puzzle matematik yang saya suka selesaikan. Contoh-contohnya nanti kita papar kat skrin kot. Editor tolong. Dan yang ketiga, bila kita buat seorang-seorang, mungkin akan rasa payah, mungkin tak seronok, bosan. Sebab tu, buatlah matematik dengan rakan anda ataupun cikgu anda. Dan bonus, sebab kalau ada soalan yang kita tak tahu, kita boleh bincang dengan rakan kita. Dan akhirnya, bila kita sama-sama dapatkan jawapan tu, lebih satisfying. Kita akan rasa lebih puas. Jadi, apa pula cara nak jawab exam? Jadi, tips saya ialah banyakkan buat soalan-soalan trial, soalan-soalan past year. Dia akan bantu kita untuk nampak apa pattern soalan dan juga apa contoh-contoh soalan yang pernah ditanya. Penting sekali untuk kita biasakan diri dengan soalan exam. Kedua, kita kena tahu format soalan. Kita tahu apa beza paper 1 dengan paper 2, apa beza bahagian A, bahagian B, bahagian C. Jadi kita kena pandai buat pilihan dan kita kena pastikan kita jawab cukup. Contoh kalau dia suruh jawab 3, kita jawab 3. Jangan jawab 2. Sebab saya pun pernah buat kesalahan macam tu. Untuk motivasi belajar ADMAT ni, dah tentu kalau anda seorang Muslim, pertama ialah Allah. Sebab menimba ilmu itu ialah ibadat. Tapi saya ada satu cara untuk memberi anda motivasi untuk belajar ADMAT ni, iaitu jadikan ADMAT ni sesuatu yang seronok. Jangan letakkan ADMAT ni sebagai sesuatu yang bosan, sesuatu yang tak menyenangkan, sesuatu yang buang masa je. Sebab ADMAT ni in the end sebenarnya seronok. Sebab dah jawab soalan tu all by yourself dan akan rasa sangat puas hati. Ataupun korang boleh letakkan reward selepas buat ADMAT ni. Contoh, habis soalan ni, kalau aku dah siap soalan ni, maka lepas ni aku akan beli aiskrim untuk diri sendiri. Contoh. Satu sebab kenapa ramai pelajar yang fail ADMAT ialah kerana ramai yang takut mencuba. Contohnya, belum belajar ADMAT lagi pun dah takut, dah tak nak belajar. Tapi bagi saya, walaupun perkara tersebut susah, tapi kita kena tetap berani untuk mencuba. Kerana
Kalau kita tak cuba, kita tak tahu potensi diri kita, tak tahu apa sebenarnya yang kita boleh dapat capai. Jadi kepada semua pelajar tingkatan 4 ke tingkatan 5 maupun tingkatan yang lain, saya lah, cuba je. Sebab percayalah, walaupun kita akan fikir benda tu susah, tapi lama kelamaan benda tu akan menjadi senang untuk kita. Itu saja. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Yoroshiku onegaishimasu. Mata ne.